Apa hukum investasi emas digital? Emas digital ni ada emasnya ke tak ada emas? Yang nama jual beli tu kena ada wujud. Kalau tak ada wujudnya, itu bukan jual beli, itu jual beli gharar namanya. Saya ada jual mangga, tapi mangga tak ada, baru hanya bunga-bunga. Itu tak boleh dijual belikan jemaah. Itu kena dipastikan bahawa mangga tu dah berbuah atau belum. Dan kalau dah berbuah, rosak atau cantik, tak boleh jual beli. Oh ni mangga ni 1 hektar ni saya beli semuanya. Padahal mangganya tak ada. Lain kalau dijual tanah kemudian dengan pokok mangga sekali. Itu lain cerita. Ini dia beli mangga. Aku beli mangga tapi aku beli 1 hektar. Padahal mangganya tak ada. Ini gharar dan ini haram dalam Islam. Begitu juga dengan jual beli emas. Dia jual beli emas tapi emasnya tak ada. Emas siapa yang dijual ni? Ditambah lagi jual beli emas ni adalah jual beli yang sensitif. Bahkan untuk bertangguh pun tak boleh. Emas ni kena jual beli, kena yadan biadin, kena cash. Ni emas, ni duit gitu. Hatta emas saja, ni duitnya, nanti emasnya ambil tengah hari ya. Itu pun tak boleh. Apatah lagi dengan jual beli emas yang tak ada wujudnya. Maka ini tak dibenarkan dalam Islam. Allah Ta'ala alam besar.